Pada 11 Februari yang lalu, program Remove Sambutan Tahun Baru Cina yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Cina dengan kerjasama Pusat Sumber Al-Biruni telah berlangsung dengan meriah di SMK Datuk Haji Abdul Samad. Majlis ini dimulakan dengan persembahan pembukaan yang cukup istimewa, iaitu tarian kipas yang dipersembahkan buat kali pertama oleh para pelajar Cina sekolah ini. Barisan pengurusan sekolah turut mengambil peluang mencuba seni kaligrafi Cina dengan menulis perkataan yang membawa maksud kuda, simbol kekuatan dan semangat dalam budaya masyarakat Cina. Sambutan ini turut diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan yang melambangkan keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Antaranya persembahan tarian indah dan tarian Melayu yang dipersembahkan oleh para pelajar. Kemuncak acara yang paling dinanti-nantikan oleh semua hadirin ialah persembahan tarian singa yang dipersembahkan sendiri oleh murid-murid Cina dasar. Persembahan yang penuh tenaga ini berjaya menceriakan suasana dan mendapat sorakan gemuruh daripada penonton. Sebagai tanda penghargaan dan perkongsian kegembiraan, acara turut diakhiri dengan penyampaian angpau kepada semua pelajar Cina sekolah ini. Sambutan ini bukan sahaja menyemarakkan suasana perayaan, malah turut mengeratkan perpaduan serta semangat saling menghormati antara warga sekolah yang berbilang kaum dan budaya. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang bagi memperkukuhkan lagi semangat perpaduan serta memupuk keharmonian dalam kalangan generasi murid. Sekian laporan daripada saya, Muhammad Hafiz dari Sedasa TV. Gongsi Facai. Gongsi Facai. Semoga tahun kuda ni membawa kebaikan, kecemerlangan, kebahagiaan kepada semua rakyat Malaysia dan juga Sedasa. Gongsi Facai.